Okey, soalan yang pertama, ini kontes video, jangan salah gunakan matriks untuk pilih masuk asrama penuh. Okey, soalan dia, apa inisiatif terbaik nak pilih pelajar masuk sekolah elit? Okey, izinkan saya menjawab dulu. Dia dalam bila kata assessment atau ujian-ujian ni, dia ada banyak jenis dan banyak tujuannya untuk apa purpose-nya. Kalau untuk memilih murid ke sekolah asrama penuh atau sekolah elit, janganlah gunakan pentaksaan matriks dan sebagainya. Boleh gunakan ujian pemilihan ataupun selection test. Tak ada masalah. Selection test yang di luar daripada sistem, dan dia sepatutnya tidak wajib kepada semua orang. Yang asrama penuh ada berapa je, tak banyak. Jadi orang yang minat saja. Pengalaman kita bila kita gunakan contohnya UPSR lah, UPSR untuk masuk asrama penuh, ditawarkan kepada 6,000 ataupun 7,000 kepada murid untuk masuk sekolah asrama penuh. Yang menolak pun ada 1,000 contohnya kan. So sia-sia. Buat apa nak kepada semua? Lebih baik kepada zaman dulu ada selection test dipanggil. Selection test ini bagi murid-murid yang nak je. Murid-murid yang ditawarkan tak nak dia masuk asrama penuh ni. Sebab asrama penuh ni kalau dulu dia punya social statusnya meningkat. Duduk di kampung macam saya. Saya sekolah kampung. Jadi bila saya ditawarkan sekolah ke Alam Syah asrama penuh, saya pergi sebab taraf hidup saya meningkat. Saya pergi. Tapi sekarang tak. Pergi sekolah asrama penuh, dia macam seperti turun. Turun daripada dia. Kalau di rumah duduk satu bilik. Dalam bilik dia ada bilik air sendiri, dan kemudahan, ada aircon dan sebagainya. Pergi asrama, duduk dalam dom ramai-ramai. Tak nak budak tu. Dr. Qadri, tak ada pengalaman duduk asrama? Tak pernah. Cukuplah tu. Betul tak? Okey. 1 minit ya, 1 minit. Saya setuju. Apabila pemilihan sepatutnya bukan retrospektif, bukan perkara yang kita dah buat dulu. Pemilihan mesti dalam bentuk aptitude yang prospektif. So prospektif tu, institusi itu akan membuat instrumen pemilihan untuk masuk. So, okey. Apabila kita sebut tentang matriks bukan untuk tujuan tu. Matriks tujuannya ialah untuk diagnostik apa benda yang perlu dibuat untuk menambah baik. Apa perlu yang dibuat untuk menambah baik. So, jangan salah gunakan matrik untuk jadi pemilihan. Soalan kedua, konteksnya ibu bapa jangan hantar anak tuition dan beli buku lagi lebih untuk maksimum pembelajaran. Soalan dia, guru terikat dengan KPI pengurusan, data pencapaian mesti mau cantik, doktor. Apa komen? Sila, doktor. Terbaik. Okey, bagi saya data pencapaian mesti cantik. Usianya bagaimana nak dapat data pencapaian yang cantik, bukan untuk berlatih menjawab soalan. Data cantik itu ialah untuk melihat apa yang lemah dalam kita punya foundational learning skill. Setelah dapat data tu, kita perbaiki kita punya foundational learning skill. InsyaAllah pencapaian itu berdata atau tak berdata akan lebih baik. Cantik. Masih konteks video yang sama Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru dan ibu bapa murid untuk menghadap periksa matriks ni? Nak buat bodoh saja ke? Bagaimana nak layan cara bagaimana yang korang sembangkan? Setidaknya berilah output yang relevan, jangan sembang kosong saja. Yang terbaik kita orang tak sembang kosong. Kalau betul-betul matrik tu nak dihargai dan tidak disalahgunakan, ngajar macam biasa. Sebab matrik tu ialah untuk mengesan, apa salahnya macam biasa. So kalau because of matrik you tukar kaedah, hasrat matrik tu dah tak berjaya. Okay, itu sembang, kalau dianggap sembang kosong lah. Okay, alright. So pendekatannya ialah kalau nak matrik itu berjasa atau bermakna, ajar macam biasa. Dan dapat daripada matrik itu ialah mana silapnya yang macam biasa, lepas tu tambah baik, insya-Allah akan mendapat faedahnya dari matriks. Matriks ini, pentaksiran dalam matriks ini
Dia bukan untuk mengejar A, bukan untuk mengejar yang baik-baik tu. Itu jadi kenapa perlu di-drill, perlu dilatih tubi dengan dengan buku-buku ulang kaji dan sebagainya. Jadi pada saya tak betul. Guru mengajar seperti biasalah. Kalau betul pengajaran yang saya pernah berkata, sistem pengajaran pembelajaran yang sempurna. Bagi saya sistem kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sempurna ialah pengajaran bukan untuk periksa. Harus sempurna. Dari adanya yang holistik tadi, bukan hanya untuk pencapaian, untuk dapat grade A. RPM dah sebutkan, jangan nak kejar A je. Untuk darjah 4 ini bukan seperti UPSR. Kalau ada yang kata peperiksaan pun dah tak betul. Matriks itu bukan peperiksaan sifatnya. Walaupun oleh lembaga peperiksaan di pusat, dia adalah dalam bentuk pentaksiran pusat. Dan pusat itu mungkin dia instrumennya dihasilkan oleh lembaga peperiksaan, tapi dilaksanakan oleh sekolah. Tapi bagi saya kalau sekolah yang buat pun tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Konteks yang sama, mak ayah beli buku latihan untuk anak-anak, bagus lah tu. Mereka support pembelajaran anak di rumah. Anak lebih faham dan mudah terima apa yang cikgu ajar. Apakah buku latihan itu support pembelajaran? Bagi saya tak semestinya. Kalau dia hanya untuk latih tubi, tidak. Kalau buku latihan, buku ulang kaji itu hanya menghidangkan soalan-soalan dan jawapannya, dia tidak membantu. Tidak membantu murid kepada menguasai pembelajaran. Saya selalu menyatakan bahawa itu hanyalah ukur. Kita tanam pokok, kalau hanya diukur tanpa diberi baja, tanpa disiram dengan air, tanpa dibelai, tanpa diracun serangga, perosak dan sebagainya, pokok itu tidak akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik. Ujian itu adalah ukur. Ukur saja tanpa yang betul. Dia tak akan jadi murid yang baik. Kalau nak murid itu berkembang dengan baik, bukan hanya dengan diukur. Bukan peperiksaan, lagi sekali saya sebutkan. Bukan ujian, bukan diukur. Tetapi diberi pembelajaran. Kena faham betul-betul itu. Kalau diingat dengan bagi soalan banyak-banyak itu, dia akan lebih faham, dia akan lebih berkembang dengan baik. Salah. Itu salah. Minta maaf lah kalau rasa saya minta maaf. Itu salah. Okey, soalan ketiga, konteks soalan antara matlamat matriks adalah ukur kemahiran asas pembelajaran anak-anak seawal tahun 4 atau tahun 3. Soalan dia, kalau macam tu, kenapa tak buat saringan sejak tahun 1 lagi? Boleh ada baki 5 tahun lagi sebelum masalah akademik melarat. Betul. Saya nak ajak rakan-rakan mengenali apa yang dipanggil foundational learning skill atau kemahiran pembelajaran asas tahun 19 tu, abad ke-19, abad ke-20, mereka meletakkan 3M. Itu betul, saya sokong betul. Kalau 3M tu you nak kesan di tahun 1, kemudian dilayan tahun 1, okey. Tetapi bila masuk abad ke-21 ni, dia disebut sebagai, kalau kita tengok UNESCO, disebut basic literacy, fundamental numeracy, socio-emotional competency. Maknanya dia tak ada baris basic literacy. Dia dah berkembang ke situ. So, kita kena kembangkan anak-anak kita. Dan tempat yang paling baik untuk kita tengok ialah setakat ini kita tanamkan tak kemahiran-kemahiran asas itu. So, kita tengok di tahun 4. Kalau tahun 4 tidak cukup, kita akan ada tahun 5 dan tahun 6 untuk menambah baik. Bila sebut matriks tu, kena kaitkan dengan tambah baik. Bukan kaitkan dengan grade pencapaian, tambah baik. Maknanya apa yang kita buat tu, mana yang perlu ditambah baik. So basic literacy-nya ke, fundamental numeracy-nya ke, ataupun socio-emotional
kompetensi. Rakan-rakan yang dikasih sebut kompetensi tu maknanya bukan 3M saja. Dia sudah pergi ke hadapan ke kompetensi. So bila kompetensi itu apa? Dia punya keupayaan dia menjaga diri dia, kemudian fokus dia, curiosity dia, dan bagaimana dia bergerak dengan orang lain. Seluruh dunia buat macam itu tuan. Dia bukan hanya tengok 3M, tapi sudah letak itu. Apalagi selepas COVID, dia tekankan sangat perkara itu. So mari kita sama-sama bukakan hati kita untuk lihat anak-anak kita dalam dia punya foundational learning skills di abad 21. Kalau 3M itu dipahami hanya dengan membaca, menulis, mengira, dia tidak memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21. So, kalau membaca, menulis, mengira secara mechanical, dia belum tentu kompeten. Membaca mechanical adalah termasuk membaca kalau dalam konteks Islam, iqra tu baca. Baca itu bukan hanya baca literal. Baca Quran, baca saja tanpa memahami, tanpa boleh mengamalkannya. Begitu juga dengan membaca dalam konteks kehidupan seharian. Membaca tapi tak boleh menggunakannya. Tak boleh menggunakan dalam kehidupan seharian. Tak boleh menggunakannya di dalam pengajian akan datang. Pendidikan dan future learning. Tak guna. Maknanya dia tak kompeten. Begitu juga dengan numeracy. Numeracy itu mengira. Boleh mengira. Memang mana kita boleh mengira. Hafal sipir 2 sampai 12, bukan 12 sampai 10 sipir. Hafal saja ataupun boleh mengira, tapi dia tak boleh menggunakan pengetahuan ataupun kemahiran mengira itu dalam kehidupan seharian. Dia tidak kompeten. Belum lagi kepada menggunakan dengan secara beradab sehingga menjadi karakter. Tak mau. Abad ke-21 tak macam tu. Jadi kita bukan memanglah boleh, saya setujulah kalau daripada tahun 1 darjah 1 boleh dikembangkan. Boleh, tak ada masalah. Dari darjah 1 pun tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Memang itu pun sepatutnya dalam RPM disebut. Daripada tahun 1 hingga tingkatan 5. Materi pembelajaran dibuat pada tahun 1 tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang dibuat itu oleh lembaga periksaan saja di pusat. Kalau anda buat pada sekolah, guru-guru nak buat di sekolah matrik. Tapi sekarang ni KPM buat darjah 4, follow je lah. Follow je. Tak ada masalah. Dia fahami konsep matriks. Matriks tu bukan ujian. Bukan peperiksaan. Bukan peperiksaan. Matriks tu tidak digunakan untuk melihat pencapaian dalam mata pelajaran. Tapi matriks tu ialah usaha diagnostik untuk melihat apa kelemahan kita yang boleh ditambah baik. Saya ulang ya, apa kelemahan. So kalau peperiksaan tu nak tengok apa kejayaan, tapi matrik nak tengok apa kelemahan. Gitu. Seterusnya, kontes video, kenapalah KPM buat mesej pembelajaran pada tahun 4 nak buat apa? Okay. Soalan dia, tingkatan 3 tu akhir peringkat menengah rendah doktor, bukan pertengahan. Dan matrik tingkatan 3 tu, hasil matrik tingkatan 4 tu rasanya tidak sesuai untuk diintervensikan pada tingkatan 4 dan 5 kerana mata pelajaran dan fokus menengah atas dah berbeza. Itu terbaik. Saya pula melihat bahawa tingkatan 3 tu pertengahan sekolah menengah. Okey, tahun 4 tu pertengahan sekolah rendah. Okey, tapi kalau ada orang memahami itu akhir peringkat rendah, itu tak apa. Itu mungkin boleh di antara kita. Apabila ditiadakan PMR, maknanya tingkatan 3 tu dalam perjalanan sekolah menengahnya dari pertengahan. Okey. Di pertengahan ini apabila kita metrikkan, bukan di pertengahan tu cari pencapaian dia. Di pertengahan tu cari kelemahan yang perlu diatasi. So, di pertengahan itulah yang terbaik untuk melihat kelemahan yang perlu diatasi. Kadang-kadang dikasih, kenapa tak buat permulaan? Permulaan apa udah nampak tau kelemahan. Kalau dimula, baru mula. Tapi kalau kita dah jalan, separuh jalan, kan kita boleh nampak.
dan kita buat di pertengahan untuk ada waktu untuk menambah baik. Okey, kamu kenapa tak buat pada mula-mula? Mula-mula pun dah nampak tau. Gitu. So pertengahan bagi kita yang terbaik lah. So keputusan Kementerian Pendidikan buat pertengahan tu pun saya sokong. Sebab kalau kita tengok CPLAM buat di tahun 5. So kita buat di tahun 4. CPAM pun tidak buat di tahun awal-awal, di tahun 5. Okey, kalau kita tengok rakan-rakan kita PISA buat di tingkatan 4. Bukan di mula-mula, di tingkatan 4 dia buat. So kita buat setahun sebelum PISA dan setahun sebelum CPAM. So that kalau kita boleh banding-bandingkan kita punya dapatan dengan peringkat antarabangsa, agak kongruent. Tapi kalaulah CPAM buat di tahun 5, kita buat di tahun 1, kan data tu dah tak ada gitu. Kalaulah tingkatan PISA buat di tingkatan 4, kita buat di tingkatan 1 pun tak berapa kena. Tapi kalau kita nak banding dengan orang kata apa tu? Threshold apa bahasa Melayu dia? Threshold antarabangsa, bagi saya lah tepatlah tu. Tapi threshold tu threshold metrik ya tuan ya, bukan ujian pencapaian. Bagi saya secara peribadi, saya menyatakan bahawa sama ada tahun 4, darjah 4 ataupun tingkatan 3 itu, bagi saya, pendapat saya lah, tidak perlu untuk semua murid. Kalau murid tak nak masuk pun, ibu bapa tak nak dia, tak boleh dipaksa. Sebab cukup dengan sampling pun sudah. Sebab macam PISA, tim semua sampling. Kalau dengan tujuan untuk menyertai PISA atau menyertai CPLN, Southeast Asia Primary Learning Matrix, yang kita sebahagian daripadanya. Kita sebahagian daripadanya, memang kita masuk, dan dia adalah secara sampel. Ya, tak boleh dipaksa semua murid untuk menyertainya ataupun murid untuk duduk. So tak apa sibuk-sibuk cari kertas ulang kaji, buku ulang kaji. Kalau ibu bapa tak nak masuk, bagi saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau sekolah tak nak ikut pun tak apa bagi saya lah. Tapi tu pulang ini polisi kerajaan, saya tak tahu. Kita dah apa ni. Ikut ada baiknya, cuma jangan salah arah lah bagi saya. Kita terima apa yang kerajaan buat itu dan kita tak apa kalau tuan-tuan nak tolong anak-anak belajar pun akibatnya anak tu akan jadi lebih baik. Okey. Tapi ingat ya, bila metrik ni maknanya kita cari kelemahan anak yang untuk ditambah baik gitu. So dia tidak berhenti pada keputusan. Dia akan berhenti pada tindakan kita dan akibatnya anak akan belajar lebih baik. Ambil itu. Ya, saya minta maaf lah kalau ada yang mengatakan bahawa untuk membantu anak tu kena belikan buku ulang kaji. Saya tidak sokong pandangan tu. Kalau untuk metrik lah. Untuk metrik lah. Tapi kalau sokong ulang kaji untuk belajar lebih baik tu belilah. Tak apa. Untuk metrik. Budak-budak dah tak kisah pun nak study zaman sekarang. Main sekolah, jumpa kawan-kawan, tunggu rehat, jumpa kawan-kawan balik. Betul. Tunggu waktu balik rumah, campak beg, tak susun buku, tak siap homework, tak buat ulang kaji. Cikgu nak sentuh dah tak boleh. Bila tiada ujian, peperiksaan besar. Budak pun dah tak ambil cakna pasal pendidikan. Padahal ramai yang bijak pandai, tapi disebabkan tiada sesuatu yang besar, murid pun tak ambil berat. Sedih kita tak dapat tengok potensi sebenar murid. Mereka tak pernah kisah pun pasal UASA tu. Apa yang bagi saya bila melihat, membaca, walaupun saya tak terlibat dalam RPM seperti Dr. Qadri, bagi saya ada usaha-usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kompetensi, untuk meningkatkan pembelajaran murid dengan kalau diikut betul-betul lah bagi saya bukan UPSR, bukannya SRP PMR itu sahaja untuk meningkatkan pembelajaran murid. Dan ternyata itu adalah berbentuk peperiksaan yang berakhir dengan grade. Sedangkan yang kita nak bangunkan murid, nak kembangkan murid, potensi mereka, kompetensi mereka. Kalau kata nak UPSR sahaja, baru murid boleh belajar,
Ada yang mengatakan there is no reason for the students to learn and for the teacher to teach if there is no exam. Tak betul tu. Tak betul. Memang tak betul. Minta maaf lah. Dr. Khori. Pandangan tu baguslah. Tapi kalau semua orang ikut pandangan tu, rasanya boleh roboh negara kita. Tapi saya pula pun ada pandangan. Bila saya tengok cucu-cucu saya, mereka belajar dan performance dia lebih baik dari saya dulu tau. Saya pula yang melihat macam tu. Saya tak melihat cucu-cucu saya collapse, langsung tak belajar kat rumah. Saya nampak dia belajar lebih baik. Contoh, semasa saya darjah 6, saya tak boleh cakap orang putih. Cucu saya pun pandai boleh cakap orang putih. Honestly. Saya tak tahu kat mana silapnya sehingga pandangan kita terhadap anak kita macam tu. Saya nampak anak-anak mak bapak pergi hantar anak, pergi tunggu anak depan sekolah tu jauh lebih meriah dari dulu. Dan apabila kita tengok pentaksiran untuk anak-anak, kita nampak tau, ianya bertambah baik. So saya yang pernah duduk dalam usaha untuk capture pencapaian anak-anak, saya nampak benda tu anak-anak kita bertambah baik. Tapi mungkin data yang dikemukakan tu data yang lain. Tapi kalau data tu secara menyeluruh berlaku di Malaysia, data itu betul dan data saya salah, memang kita in big trouble. Kalau data tu betul kan dan data saya salah, we are in the big trouble. Oleh sebab itu rasanya rakan-rakan kita macam dalam MAE kena berusaha untuk memastikan bahawa apa yang dinyatakan itu adalah betul. Kalau betul, then we have to tell the nation. Tapi terus terang saya kata, data yang kami ada tak macam itu. Murid belajar bersungguh-sungguh, tapi memang dalam keadaan belajar abad 21 lah. Tak sama dengan kita dulu. And keupayaan murid jauh lebih tinggi dari keupayaan kita. Yang itu saya dapat. Mungkin saya salah. Ada yang mengatakan bahawa peperiksaan atau ujian seperti UPSR, PMR, SPM itu seperti carrot and stick atau carrot and stick. Kita letakkan pada kuda berlari itu, supaya kuda berlari dengan kencang, diletakkan kayu, hujungnya diletakkan carrot supaya kuda itu mengejar carrot. Kuda itu mengejar carrot. Jadi bila kuda lagi laju lagi, dia tak akan dapat. Jadi orang mengatakan peperiksaan itu seperti carrot and stick. Memang kuda itu akan lari. Tapi larinya kuda itu adakah untuk apa? Dr. Jamil, ini Dr. Jamil, cucu saya lebih pandai dari saya dan saya bodoh yang ini. Yang ini nih. Ya. Honestly, saya bagi kat dia fungsi yang kat dalam ni kalau ada 20 dia boleh buat. Dan saya tak boleh buat ini. Bagi saya bukankah itu kemajuan yang datang dari sekolah? Jadi From school. maknanya kita jawab tadi itu, apakah salah anak-anak itu main? Tapi dalam main itu dia belajar. Yes. Dia tak macam kita dulu lagi, Dr. Mel. Tak macam gitu. So kita kena terbuka dan mencari jalan. Contoh, foundational literacy yang dipakai oleh orang kita hanya 3M. Okey, UNESCO kata the latest, tadi saya sebut UNESCO satu, literasi dan numerasi, betul. Tapi dia tak berhenti kat situ, Dr. Jamil. Yeah. Dia kena scientific and financial literacy. Bayangkan itu kita ada tak itu? Kita kena teguh, kita tengok gitu. Lepas tu yang kedua, ICT dan digital literacy. Itu dianggap sebagai foundational learning skill. Sebab kalau dia tidak ada ICT dan digital literacy, dia akan terhad Dr. Jamil untuk belajar. So itu dijadikan syarat. So kita kesan tak itu. Kita cuma kata bila anak-anak kita tengok itu, buang masa. Betul ke? Maknanya kita kena buangkan itu dan belajar cara kita dulu. Beli buku, baca gitu. Anak kita tak belajar macam itu lagi. Dan rasanya peringkat sekarang kita kena ukur dengan ukuran anak-anak kita. Kita tak boleh ukur mereka dengan ukuran kita dulu, Dr. Jamil. Kita tak boleh ukur dengan ukuran kita dulu. Kita dah over dah. So kita kena ukur dengan ukuran mereka. Kamilah berdua tidak mengatakan bahawa untuk belajar, untuk maju, untuk berjaya di masa depan tu hanya dengan bermain-main. Bukan begitu maksud saya. Tak begitu. Sebab murid-murid ini, anak-anak kita ni, dia
learning style dia, style pembelajaran dia berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Jangan dipaksakan hanya dengan latih tubi menjawab soalan-soalan peperiksaan daripada buku latihan sahaja. Barulah mereka berjaya, barulah mereka nak belajar. Nak belajar banyak cara. Bukan dengan carrot and stick tadi yang saya masukkan. Dan latih to be memorization tu dah di-comment, dah dibelasah oleh educators all over the world dah sekarang ni. Betul. Takkan kita nak tuju kat situ juga. Dia kata bukan itu lagi dah. Pendidikan itu dah tradisional dah. Takkan kita nak bawa balik anak kita yang 500,000 atau 5 juta tu ke arah itu lagi, Dr. Jamil. Ya. Saya rasa kita kena istighfar lah. Betul. Operasi darab contohnya. Darab apa ni? Memang dulu kita diajar menghafal. Menghafal CPL 2 sampai 12 tu wajib. Siapa tak dapat menghafal tak boleh balik rumah ataupun dipukul. Itu bagi saya bukan kaedah pembelajaran yang terbaik. Bukan yang terbaik. Sebab konsep misalnya tambah tolak darab bagi tu, dia ada konsepnya. Murid faham konsepnya, cukuplah. Faham konsepnya. Betul. Contohlah masa kita beli barang dengan duit, sekarang beli barang dengan ini, Dr. Jamil kan? Ya. Diletakkan, UNESCO kata, understanding basic science concept and managing money in a complex economy. Yang itu ditekankan tau. Ya. Ditekankan tau. Managing money in a complex economy. Complex ekonomi mereka, Dr. Jamil, tak sama dengan ekonomi kita lagi dah. Ya. Dia tak pakai duit dah. So macam mana? Kita nak anak-anak kita masih guna duit juga ke? Ya. Yang itu Sekarang dia. membeli barang Itu di kalau kedai pandangan lah. pakai QR code kan. Pakai QR, letak aja sini berapa harga, top, scan, dah. Tak payah nak apa ni. Berapa? RM2.40. Tak payah apa ni. Jadi masa dah berubah. Betul. Fenoma kata, didiklah anakmu mengikut zamannya. Takkan kita masih nak pakai zaman macam abad dia orang 19 sekarang. dia. Tak boleh tak guna komputer. Tak boleh. Tak boleh. Kita menyeksa dia, kita menyeksa dia. So then, UNESCO letakkan using computers, using software and digital network safely and effectively. Maknanya kena pakai juga dia orang. Tak boleh tidak. So tak boleh nak menyediakan diri untuk belajar dan ambil periksa untuk dapat skor tinggi. Yang tu tak cukup untuk belajar. Saya rasa Kan? tak betul lah kalau kita cakap kosong. Mulai tak apalah. Mudah-mudahan nanti izinnya lah. Tapi untuk menyadarkan kita, untuk rakan-rakan yang dikasihi dalam satu soalan tadi, bahawa 3M tak cukup. Memang betul lah asas, tapi tak cukup. Bahawa tahun 1 saja tak cukup. Bahawa benda ni kita boleh kesan sampai ke universiti. Sebab sekarang ni universiti pun ada yang masih tak boleh menggunakan digital network effectively ataupun digital network safely. So itu kena tekankan untuk mengukuhkan orang kita dalam hal pendidikan. Apa yang dipanggil foundational literacies atau foundational learning skills itu bukan setakat 3M. Fahaman saya lah, kalaupun kosong. Jelas. Kontes video VC matrix pembelajaran. Soalannya patutnya kalau nak buat sangat, buat hujung tahun biar sedikit habis. Ini tidak RPT sampai 41 minggu, exam tak sempat pun, lepas tu nak kabur yang tahap 1 lagi. Pening kepala cikgu-cikgu nak hadap. Betul. So, cikgu-cikgu tolong jangan habiskan silibus untuk matriks. Sebab matriks tu kalau pada saya lah, tu mungkin saya cakap kosong. Kalau pada saya, matriks itu ialah untuk melihat apa jadi pada anak kita berdasarkan apa yang cikgu hidangkan setakat ini tanpa tambahan, tanpa tuition, apa jadi pada anak kita, dapat ke tidak. Dan yang dilihat pada matrik itu yang saya selalu sebut is the foundational learning skill, not pencapaian mata pelajaran. So kalau pencapaian mata pelajaran nak kena habiskan silibus. Tapi kalau nak tengok foundational learning skill, tak payah habis silibus. Sebab kalau dah habis silibus tu dah terlambat. So sebelum habis silibus kita tengok, so kalau yang kelemahan tu kita boleh tambah baik, so kita boleh habiskan silibus dan dia boleh mendapat faedah pendidikan yang optimum. Lebih-lebih lagi kalau kita nak buat reformasi SPM yang secara modular dan bertahap.
Kenapa perlu habiskan silibus? Belajar subjek itu ataupun belajar perkara. Saya tak nak guna subjek kan. Perkara itu. Dia katalah belajar tentang gunung berapi. Contohlah, belajar tentang gunung berapi. Tentang gunung berapi itu nak habiskan dalam masa berapa? Nah, bukannya geografi apa? Belajar tentang gunung berapi. Ataupun dalam pendidikan Islam belajar tentang sembahyang atau solat. Itu berapa masa, tempoh masa yang diperlukan dalam kurikulum contohnya ataupun dalam standardnya apa? Berapa lama? Dalam masa itulah dia ditaksir secara metrik tadi. Jadi secara metrik itu maksudnya kalau solat rukun qaulinya apa, rukun fi'linya apa, DP pergerakan semua apa, salah sah dia dan sebagainya. Itu. So kita lihatlah di situ. Bukan sahaja dia punya bacaan-bacaan saya, tapi dia boleh perform, boleh doa dan sebagainya. Jadi kenapa perlu tunggu habis silibus? Okey. Alhamdulillah.